Okey, baiklah, hari ni Ramadan yang ke berapa? Cuba tengok, Ramadan yang ke-7. InsyaAllah 40 saat mindfulness. Apa yang kita nak belajar daripada puasa ni sebenarnya, kita merasai apa yang orang rasa tak makan, kemudian berlapar dalam tempoh yang panjang, dalam waktu yang tertentu kan. Itu pun kita dah rasa macam, ya Allah, laparnya nak buka kan, betul tak? So dekat sini, bila kita mengamati apa puasa kita dalam kehidupan seharian, saya nak bawakan juga untuk kita ingat saudara kita di bumi Palestin, alright, yang makannya kadang sahur pada hari ini dan berbuka pada hari yang kedua. Dan ada juga yang sahur tapi tak buka-buka, dan ada juga yang tak sahur dan tak buka pun. Okey, hanya sahur sahaja. Okey, makanan pun terpaksa berkongsi. Alright. Jadi untuk hari ini sama-sama kita ingat dengan saudara kita di bumi Palestin. InsyaAllah, jom doakan mereka.